Sebab tu saya minta pada abang-abang, menjodohkan anak dengan orang yang tak betul, dia boleh membawa kepada putus silaturahim. Cuba tengok, kita ni ada 4 orang anak. Bahagia? Bahagia. Abang-abang cuba tengoklah, bahagia ada 4 anak. Oh bahagia, daripada daripada tadika sekolah rendah, kawan sekolah mendengar, adik pula masuk sekolah mendengar, berjaya pula dapat scroll apa semua. Adik-adik 3 orang pun dapat scroll, berjaya sangat. Ya Allah, bahagia sangat. Ambil gambar pun hari raya, baju sama sedondon. Bercuti sama-sama. Bila start masalah keluarga tu? Bila ada menantu seorang, menantu 2 orang. Menantu tu pula hantu. Tak pernah anak kita kena pukul. Menantu kita pukul dah. Pak pun tak pernah pukul anak pak. Baru menikah dengan dia 3 bulan, tampak dah. Tu kira tampak tu kira baik pak. Kalau ikut saya pernah ajar anak pak. Bila yang start bermasalah? Menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cantik masjid ni Tok. Subhanallah, Masya Allah. Tahniah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah pesan pada kita bertakwalah kepada Allah. Banyak sangat ayat menyebutkan kepada kita suruh takwa. Dan semalam saya dah sebut di Taman Angsana tentang takwa. Hari ini kita tak sebut tentang takwa lah Kak Zong. Ya, kita sebut tentang allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah kata, dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana kamu ni selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah. Wal arham, dan jagalah kamu akan silaturahmi. Peliharalah kamu tentang silaturahim. Jagalah kamu tentang hubungan kerabat. Innallaha kana alaikum raqiba, kerana Allah Ta'ala sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Alaikum raqiba, Allah atas kamu ni selalu duk perhati. Dia ada nama malaikat, nama dia Atib, Raqib. Raqib maksudnya duk perhati. Allah kata, aku ni atas kamu duk perhati semua perbuatan kita ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, bulan Ramadan yang lepas datang orang dari Singapura mai jumpa. Saya tanya nak ke mana? Dia kata nak hantar bantuan kepada rumah anak yatim. Oh bagus. Susah, dia kata, miskin. Susah, dia kata. Rumah anak yatim ni susah. Kata. Di mana rumah anak yatim ni, saya tanya. Yang kata susah melarat ni di mana? Di Malaysia ni puan. Saya kata, pejabat zakat ada. Di Malaysia ni puan, pejabat YB ada. Pejabat yang berhormat ada, khidmat masyarakat ada, pusat khidmat adun ada, pusat khidmat ahli parlimen ada, jabatan kebajikan masyarakat ada. Di masjid pun ada tabung anak yatim. Kita di sini bukan setakat NGO, ngok. Tambah K di belakang pun jaga anak yatim. Nama dia Ngok. NGO Ngok. Tambah K Ngok. Nama dia. Tang mana yang kata susahnya anak yatim di Malaysia? Ini macam cakap ke saya? Berhati-hati puan. Sebab tu saya tegur kepada pengusaha-pengusaha rumah-rumah anak-anak yatim ni. Jangan duk jadikan anak-anak yatim ni sebagai apa? Sumber untuk dapatkan duit. Kadang-kadang bukan yatim pun. Anak yatim. Pak dia nama yatim. Tu nama labu-labi. Oh, lori ada, kereta api ada. Dah siap bejek ni tak ni. Pas ni apa pula bunyi ni kan. Kadang-kadang mereka ni bukan anak yatim. Tapi letak di situ letak. Sebagai apa ni anak yatim? Kadang-kadang duit tu ada. Tapi saja bagi bangunan tu buruk, rumah tu buruk. Untuk apa?
untuk bagi kesian orang supaya terus bagi sumbangan. Ni saya tegur ni. Zakat boleh dapat, asnaf ada untuk orang fakir miskin. Kalau dia bukan anak yatim lah. Dia fakir miskin dapat. Bantuan dapat, apa semua dapat. Tak mana yang kamu jadi kata susah ni. Saya kata tak kena ni tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Satu. Sekolah saya ada anak yatim? Ada. Berapa ramai sekolah ustaz anak yatim? Oh, ramai. Ustaz belah? Ya, saya belah. Pasal apa belah? Pasal mak dia hantar. Apa yang ustaz bagi pada anak yatim? Tak bagi apa, bagi ilmu je lah. Yuran percuma. Allowance 350 sebulan. Makan minum free. Percuma. Kalau mak dia tu miskin, papa kedana, kita bagi rumah sewa. Baru ni ayah dia mati, accident apa tu, miskin mak lah, tak ada kerja apa semua. Mai duduk sini, saya bagi rumah sewa. Duduk 2 bulan, habis edah semua, nikah lah. Dengan anak dia balik sekali. Tak apa, jodoh dia. Nikah lah habis edah. Bila saya pergi ceramah di Kuala Lumpur, ada satu orang naik kereta besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Anak saudara I ada dekat sekolah you tau, 2 orang. Oh, yang adik-beradik tu ke? Anak yatim tu ke? Ya, itu anak arwah adik I tu. Adik I meninggal, so sebab dia tak berbuat actually. Kalau dia berbuat actually, siap. 2 anak menakar dia, anak yatim duduk di sekolah saya. Saya tengok kereta dia besar, apa semua besar. Saya tanya kat dia, abang, kenapa abang tak bela anak saudara abang? Well, dia masuk well dah ni. Sepatutnya yang bela anak menakan abang bukan saya. Yang bela anak menakan abang adalah abang. Saya dipanggil apa? Saya dengan anak menakan abang tu dipanggil sebagai akhul muslim. Akhul Islam. Ukhwah fil Islam. Saudara dalam Islam. Abang dipanggil apa? Abang dipanggil sebagai ahlul qarabah, silatul rahim. Abang adalah orang yang ada hubungan kerabat dengan dia. Saya ada hubungan persaudaraan Islam saja. Jadi abang yang kena bela dia. Pasal apa? Sebab abang adalah hubungan qarabah. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi wal arham. Sebab abang ada kaitan rahim dengan dia. Abang dengan arwah bapa dia pernah berkongsi rahim. Abang dengan arwah abang ayah dia pernah duduk dalam satu rahim mak yang sama. Abang ada hubungan rahim. Dan abang ada persaudaraan silah. Maka nama dia silatur rahmi, silatur rahim. Yang saya tak nak kongsi pun rahim dengan mak. Saya tak nak kongsi pun rahim dengan ayah dia, arwah ayah dia tak nak. Tapi saya tetap bersaudara dengan dia. Nama apa? Saudara seagama. Jadi tuan-tuan boleh faham apa makna silaturahim? Tuan-tuan boleh faham apa makna dia persaudaraan dalam Islam? Sebab hari ini kita balun semua. Tujuan kita mengadakan majlis hari raya pada hari ini, jamaah raya untuk mengeratkan silaturahim. Pengurusi dengan timbalan adik-beradik kah? Dah jauh, dia orang Johor, saya orang Kedah. Itu macam mana silaturahim pula? Mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Tujuan kita mengadakan majlis jamaah raya pada hari ini adalah untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah anak-anak karya kita. Betul. Saya tak dapat datang Tuan Haji. Awaknya kita esok kita buat jamaah raya ni. Tak mai pula. Allah. Kami punya keluarga besok nak buat pertemuan keluarga dekat Bertam Resort. Keluarga pak saya, mak saya berkumpul semua sekali. Kita buat tiap-tiap tahun hari raya, kita berkumpul di tanah. Itu nama dia apa? Pertemuan keluarga Haji Dolah dan Hajah Latifah. Abang datang, adik datang, sepupu datang, semua datang berkumpul dekat Bertam. Yang nu nama dia apa? Yang nu nama dia hubungan silaturahim. Yang sini nama apa? Hubungan ukhuwah Islamiyah.
Jadi Ustaz, saya ukhuwah Islamiah satu, masjid pun buat air raya, pertemuan raya. Adik-beradik saya pun buat juga pertemuan raya. Saya dah pening Ustaz, nak pergi mana ni? Masjid pun buat, hak sana pun buat. Abang pergi sana. Pasal apa? Sana hubungan kerabat. Di sini hubungan persaudaraan. Balik sekejap lagi sembahyang maghrib jumpa. Jadi, yang ada hubungan kerabat, apa dia? Yang pernah berkongsi rahim. Nama dia apa? Adik-beradik. Orang sini panggil siblings. Macam saya Ipoh panggil dia adik lah. Tuan-tuan sini orang Kemak sibling tak? Kakak kita, abang kita, adik kita. Tu. Hubungan silaturahim. Lagi, mak menakan kita, pak menakan kita. Tu hubungan silaturahim. Anak kita, cucu kita. Tu nama dia hubungan silaturahim. Paling jauh siapa? Sepupu. Sepupu. Paling jauh tapi masih dalam rangka silaturahim kerabat. Nama dia apa? Arham nama dia. Saya dengan Ustaz Kazim tu bukan orang lain. Oh, mak dia dengan mak saya 8 pupu. Kira kami ni kaum kerabat dah bukan dah. Mai 9 pupu ni bukan kerabat lah. Dia hak paling jauh di mana? Sepupu. Besok sepupu saya nak nikah anak lah Tuan Haji. Saya minta maaf lah. Jamu air raya peringkat masjid saya tak boleh mai. Sepupu nikah pula ada anak dia. Bilang tu punya kerabat. Dan sepupu bukan buat kenduri ke anak dia menikah. Ada. Dia tak panggil harap. Panggil 2 kali mai rumah. Tu tapi malah. Kira dia payah. Sepupu hang tu memanglah sepupu. Tapi dia belah sana. Aku belah sini. Belah apa? Biasa. Dia warna lain, aku warna lain. Tapi dia sepupu hang kan. Satu tok kan. Memang satu tok. Tapi dia lain. Dia belah lain, aku belah lain. Yang ni Allah Ta'ala pesan ni. Kenapa meletakkan belah tu lebih besar daripada hubungan kerabat? Pak siapa meletakkan hubungan parti lebih kuat daripada hubungan kerabat? Pasal apa? Parti mai ke mana? Berapa ramai daripada kalangan kita hari ini yang meletakkan parti lebih daripada adik-beradik. Bang, mak menakan abang mati elok. Hilang pengundi orang. Pak siapa abang kata elok tu mak menakan abang. Mak menakan abang tu kak arwah mak. Kak arwah mak bang oi. Rapat tu. Memang rapat tapi dia belah sana tak ingat dia kempen tu. Waktu mengundi itu dia pegang bendera, tak ingat. Aku dah ingat hak tu, tak boleh ingat. Pasal pegang bendera tak pergi ziarah dia. Hang putih silaturahim. Yang ni yang saya nak tekan ni tuan. Berapa ramai yang meletakkan benda ni mengatasi hubungan adik-beradik lah. Pasal apa? Pasal harta. Hang tak pergi ke rumah dia, Din. Malas. Dia abang. Memang dia abang aku. Tapi kalau dia abang aku, dia bagi harta dengan betul. Ni harta, segala factory, kilang-kilang ambil kat dia. Macam pernah dengar Ustaz, dialog tu. Segala factory, segala kilang ambil kat dia. Bukan sama ke factory dengan kilang? Tu cerita 3 Abdul. Ingatlah cerita 3 Abdul. Kanda yang paling tua. 10 hala harta ayah anda berupa kilang, factory ke kanda yang punya. Segala duit tunai ayah anda dalam bank, adinda Abdul Wahid yang punya. Rumah ni adinda Abdul Wahid yang punya. Tak adil. Segala harta dapat akak abang. Segala duit dapat akak abang. Saya dapat rumah nak roboh ni. Mulai ini hari, putus saudara. Itu nama dia memutuskan silaturahim. Ustaz tak kena kat Ustaz. Ustaz bayangkan rumah nak rebah ni, dia bagi kat saya. Duit juta dapat kebah. Kelang rumah, tanah, kelapa sawit, dia dapat rembat. Saya dapat rumah, Ustaz tak rasa Ustaz. Bang, antara harta dengan kasih sayang, antara harta dan hubungan kerabat bang, lagi besar hubungan kerabat. Depa tak adil Ustaz. Depa tak adil abang tuntut. Di akhirat boleh, di mahkamah boleh. Tetapi abang memutuskan hubungan silaturahim dengan depa, hukumnya berdosa kan? Tak apalah Ustaz, dosa saya tanggung lah. Tu dia, pasal harta. Patutnya pergi jumpa dekat abang. Bang, patutnya kita ni kena adil lah.
Saya pun anak lelaki-lelaki, abang pun. Aku lebih tua. Memanglah abang tua. Tapi saya pun ada hak abang sama dengan abang. Pasal apa abang dapat lebih pula. Macam ni tak kena abang. Tapi saya tak apa. Saya halal, saya reda. Abang ambil lah. Dengan rumah buruk nak reban ni pun abang ambil lah. Rumah, kilang, factory, kebun kelapa sawit, kebun getah apa semua tu tak ada nilai abang. Nak dibandingkan dengan kasih sayang kita, hubungan silaturahim kita. Saya tak ungkit abang, ambil kat abang semua. Jangan sampai cakap, saya tak halal dunia akhirat. Kalau abang mati, saya bersumpah abang, saya tak pijak tanah abang. Tu dia. Tuan-tuan pernah jumpa kes tak? Saya pernah jumpa. Dia cakap, mulai hari ni, utus silaturahim, hang bukan abang aku, dan kalau jadi mati ke hang dulu, aku takkan pijak rumah. Takkan pijak tanah. Jadi sungguh tuan-tuan. Abang dia sakit tu, apa pun tak boleh. Ngucap apa pun tak boleh. Upah hari dah teruk sangat ni. Pergi bincang dengan adik-beradik dia. Ada tak benda tak kena yang pakcik ni buat? Rupanya ada tuan-tuan. Perbahagi pusaka tak betul. Kena pergi cari balik adik-beradik dia ke, waris ke, minta halal. Pujuk mailah dia nu. Abang teruk nu. Aku tak mau pergi tolong lah. Aku dah sumpah. Aku tak mau pijak tanah dia. Aku dah sumpah. Kalau aku pijak saat lagi, aku kena makan sumpah. Tuan-tuan tahu dia buat apa dia? Supaya dia pergi maafkan abang dia. Tandu. Pikul daripada jalan. Nunuk atas tandu. Dia berhenti depan pintu. Saya halalkan apa yang abang buat. Baru mengucap, baru mati orang tu. Dahsyat tuan-tuan ni. Sebab tu abang, jangan kerana harta putus silaturahim. Yang kedua, kenapa putus silaturahim? Nikah tak izin, nikah tak restu, nikah tak reda. Siapa dia? P. Ramlee buat lama dah. Sabar ya, sudah cukup 3 hari sabar ya. Siapa yang kau pilih? Kasim Selamat atau Dr. Ismadi? Kasim Selamat, mak. Bagus. Ini wang 5,000, kau berambus daripada rumah aku, kau bukan lagi anak aku. Dia dengan P. Ramlee, main Pulau Pinang. Main race horse. Lalah duk rumah Bali. Bawa rumah. Mak dia tak mengaku anak. Mak tak mengaku. Kau bukan lagi anak aku. Satu kalau dia bukan anak makcik, dia anak siapa? Tak tahu dia anak kucing. Makcik, Ustaz tak tahu saya yang mengandungkan dia. Tahu makcik mengandungkan dia. Ustaz tak rasa saya beranakkan dia. Tahu saya tak rasa. Tiba-tiba dia pergi menikah, tak mau ikut cakap saya. Ustaz, saya kecewa. Ustaz. Saya tak ada anak macam tu, Ustaz. Makcik, jangan sampai putus silaturahim, makcik. Tak elok, makcik. Neraka, makcik. Oi. Biarlah neraka pun. Apa masalah? Masalah, makcik cakap. Tak ada masalah. Neraka, makcik. Oi. Wabi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali neraka. Tak apa. Kayaknya seorang ramai. Elok. Dia kata duduk dalam neraka tak apa, bukan seorang-seorang dia, ramai lah. Allah. Sebab tu saya minta pada abang-abang, menjodohkan anak dengan orang yang tak betul, putus silaturahim. Dia boleh membawa kepada putus silaturahim. Cuba tengok, kita ni ada 4 orang anak. Isteri, suami, 4 orang anak. Bahagia? Bahagia. Abang-abang cuba tengoklah. Bahagia ada 4 anak. Oh bahagia. Daripada daripada tadika sekolah rendah. Mai kawan ni masuk sekolah rendah. Kawan ni sekolah mendengar. Adik pula masuk sekolah mendengar. Berjaya pula dapat scroll apa semua. Adik-adik 3 orang pun dapat scroll. Berjaya sangat. Ya Allah bahagia sangat. Ambil gambar pun hari raya. Baju sama sedondon. Bercuti sama-sama. Bila start masalah keluarga tu? Bila keluarga yang 4 orang anak tadi ni, yang duk bahagia berjalan sama, naik kereta berjalan sama-sama, kelah dekat Batu Feringgi, pergi duduk pula tepi pantai duk main banana boat tu. Start bila bermasalah? Bila ada menantu seorang. Menantu 2 orang. Menantu tu pula hantu. Cuba tuan-tuan tengok. Tak pernah anak kita kena pukul. Menantu kita pukul lah. Pak pun tak pernah pukul anak pak.
Hang baru menikah dengan dia 3 bulan, tampak dah. Tu kira tampak tu kira baik. Kalau ikut saya pernah rajah nampak. Bila yang start bermasalah? Menantu. Rupa-rupanya menantu tu tak pernah sentuh anak kita. Kita duk kata, hang nikah 2 tahun dah, awak tak mengandung ke? Hang tak ada apa ke Siti? Dah 2 tahun nikah dah. Nak ngandung apa-apa dia bukan sentuh cek. Dia tak sentuh cek, dia sentuh cash ke? Cek, bukan cek itu apa bodoh kan pak? Macam mana cek nak mengandung pak dia tak sentuh cek awak. Mak dia duduk di dapur pula, mak dia kata awak. Laki hang tak ada tangan ke tak sentuh? Mak dia tak minat kat orang perempuan. Tahu? Dia minat orang jantan. Lah. Betul ke cik? Betul mak. Dia tak pegang apa cik. Itu dia pegang siapa? Oleh jantan balik rumah. La ilaha illallah. Dah kalau dia duk minat dengan jantan yang dia menikah dengan hang pasal apa? Tak tahu lah pak yang suruh itu. Aku juga. Dulu tak ada masalah ni. Kita start masalah ni apa? Bila salah pilih menantu. Sebab tu cari jodoh yang adik-adik. Cari isteri yang bagus, suami yang bagus. Bercempera keluarga ni kadang-kadang salah pilih menantu. Dulu elok saja. Ni mana tak menikah lagi malam ni. Mana menikah duk diam ni belum nikah ni. Ni ada menikah pun sibuk tegak kepala nak tengok pula ni. Ni cerita belum nikah ni, cari hak elok jodoh. Jangan sampai bercempera rumah tangga kita, hubungan silaturahim habis. Mak, abang tak main tengok mak lah. Tak. Ku telefon maring lah duk telefon dia baliklah mak tak mak tak larat. Tak balik pergi kelah. Takkan tak boleh langsung mak cek benda sabar pun boleh balik tengok mak. Takkan dia kita duk Pinang Tunggai. Dia duk Pinang Dua Tunggai takkan tak boleh main mak. Telefon abang. Awak abang biar mak jatuh takkan tak boleh tengok. Rupa-rupanya ke Ipang tak pergi main. Tu nak pergi mana lah? Tengok mak jatuh. Allah, dia tahulah bangkit. Masuk balik duk tengok TV. Salah pilih menantu tu dia. Tu nombor 2, hubungan rahim. Yang ketiga, hubungan rahim ni hilang pasal apa? Adalah berkaitan dengan perkara yang melibatkan tersentuh hati. Kadang-kadang mak dengan bapak ni duk lebih seorang pada adik, hak lain tak lebih. Kalau adik hak bongsu minta apa pun bagi, anak hak lain tak bagi. Anak ni kecil hati. Bila kecil hati, benci pada adik, tak suka. Macam-macam cerita. Tuan-tuan ni nama dia apa? Nama dia silaturahim. Yang ni yang Allah pesan pada kita, jaga elok-elok. Siapa dia? Yang pertama, orang yang kita panggil qarabah. Yang kedua, orang yang boleh dapat pusaka daripada kita. Orang yang pernah berkongsi rahim dengan kita. Orang yang pernah makan, seminum, sebantai, semeja dengan kita. Nama dia adik-beradik kita. Siapa dia? Mak kita, pak kita. Lagi? Abang kita, kakak kita, adik kita. Lagi? Anak kita, cucu kita. Lagi, mak menakan kita belah mak menakan belah pak, mak menakan pak tok adik menakan belah mak belah pak semua. Anak-anak menakan depa. Maksudnya anak menakan mak kita. Maksudnya siapa? Sepupu. Maka dia dipanggil sebagai apa? Qarabah. Dia dipanggil apa? Rahim. Yang ada pertalian rahim dengan kita. Lepas tu Ustaz, hak kita sekarang ni. Dipanggil apa? Dipanggil sebagai saudara di dalam Islam. Sebab saya tak dapat harta pusaka Datuk pun tak dapat harta pusaka saya. Ustaz maknanya saya Ustaz dengan Datuk pengurusi boleh gaduh ke? Oh, tak boleh juga. Dia mai pula ayat lain pula. Dia mai pula hadis yang lain pula. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Yang sesama kita ni apa tak boleh buat? Jangan dengki pada dia. Jangan dengki pada dia. Siapa tu?
Mat, dia buka apa depan tu? Nega burger. 2 hari tu. Tengok. Tutup lah tu. Lepas 2 hari tinggal gerai. Burger hilang. Aku kata dah. Alah. Tu nama dia dengki. Lawa pengantin yang tak tengok malam nanti dolang. Lawa kemas. Orang mana tinggi sangat? Afrika. Sengkoknya. Tunggulah 3 bulan lah. Tengoklah 4 bulan cerai. Aku kata betul tak aku kata? Nama dia Tahasaduk. Kita tengah duduk semayang ni, duduk dengar ceramah ni, motor lalu. Mampu ya. Tu nama dia Tahasaduk. Kenapa sebut mampu pada dia? Dia saudara awak dalam Islam. Dah lah dia. Payah cakap ustaz pun. Dia awak motor laju ustaz. Bunyi masuk dalam ni. Nampak macam mana dah perangai dia lagu tu. Tu yang saya kemarin dulu, saya letak kayu betul-betul tengah jalan tu. Mereka buang pula. Pasal apa abang letak kayu situ? Biar mereka tahu jatuh. Tu nama dia salah bang. Abang buat zalim pada dia. Ada yang duk tunggu tengah jalan bila datang mak rempit ni dia ambil kayu, dia lempar dekat tayar muka motor. Jatuh tunggang langgang. Haram kan. Ustaz, saya tengah sembahyang dengan jemaah tak? Mereka balik mercung tak? Terkejut saya tak? Saya berkata, mampu lah apa? Mati sama peti lah apa? La tahasadu, jangan. Wala tabaghadu, jangan marah. Jangan marah-marah sama-sama kita. Bergaduh. Kalau berani jom. Umur dia 28. Pergi ajak pakcik 82. Orang tua tu mata mu rabun tak? Berani sangat jom. Hang 28. Hang pergi ajak hak Hogan lah. Hak Hogan mati dah. Yang ajak tumbuk siapa? Kita sama-sama kita. Wala tabaghadu. Jangan marah-marah pasal apa? Yang ketiga, wala tadabaru. Jangan boikot, memboikot. Hang tak pergi dah masjid tu. Lepas mereka buang aku, tak mau pergi dah. Berapa lama pegang AJK masjid? 2 penggai lah, 4 tahun lah. Lepas tu mereka tukar oleh malas pergi. Tak mayang. Malas. Mayang di rumah. Jumaat pun di rumah. Tu siapa imam? Aku. Makmum, bini aku. Elok lah. Mailah semayang. Pasal apa boikot memboikot? Zaman kita dah habis. Sekarang zaman Datuk pengurusi, biar dia buat lah. Kita support dari belakang. Jangan kita duduk belakang-belakang. Tengok. Jangan. Aku duduk elok-elok jadi imam, dia pecat aku. Lah imam tak ada. Imam pergi mana? Cuti bersalin. Loh dia bukan bini dia lah beranak, bukan dia. Tak usah kata apa. Jangan boikot. Tapi orang kita ni sama-sama Islam lah boikot. Malah ni siapa ceramah? Ustaz Khazik. Apa ya? Malah. Biar aku pergi cari cak kotiam. Pasal apa? Aku tengok songkok dia, aku tak kenal lah. Awak, dia memang belah depa punya lah. Fikir tengok duk pakai songkok hitam dia tu. Mana pernah basuh tu? Kita ni pakai kepiah putih ni basuh ke? Hak dia ni bila dia basuh? Oh, sudah. Pasal kepiah dengan songkok. Songkok saya ni tuan-tuan tak pernah bijak kaki. Tak pernah basuh songkok ni. Ni hak kapek bila lah basuh. Mai abang kata. Yang tuan-tuan duduk letak punggung, kaki cekam. Keluar daripada tandas, kaki basah, melap jalan pula. Tuan-tuan pergi sujud pula atas kapek tu. Bila nak basuh kapek? Hak songkok saya ni tak pernah kotor ah. Ni kapek. Cicak pun main rembat lagu tu ya, buang ke tingkap. Janganlah macam itu. Boikot Allah larang, Nabi larang. Wala tadabaru. Allah kata apa? Jangan gaduh sama-sama kita. Nanti kamu hilang kerehatan. Watazhaba rihukum. Kamu akan hilang kerehatan. Macam sekarang, kita letih. Kan? Macam-macam hai. Akibat daripada perpecahan sesama Muslim. Jadi ada 2. Satu nama dia putus silaturahim yang melibatkan adik-beradik. Satu lagi memutuskan persaudaraan dalam Islam. Tak cakap boikot memboikot, pulau memulau, kata mengata. Yang ni dua-dua tak mau. Dua-dua je tu haram.
Yang kita tajuk kita malam ni bukan persaudaraan dalam Islam. Yang tu tahun lain pula kita buat tajuk. Ni saya nak bincang ni tajuk hak persaudaraan kerabat. Saya kata pada orang kaya di Kuala Lumpur tadi, bang, sepatutnya abanglah bela anak yatim. Sebab mereka tu anak menakan abang. Mereka kaum kerabat abang. Kalaulah kita berpegang kepada Al-Quran, tak ada rumah anak yatim. Tak ada. Tanya anak yatim. Ayah tak ada dah. Baru ni bulan puasa kata. Saya pergi bercakap pada rumah. Rumah anak yatim. Anjuran korporat apa lah. Saya tanya sini, siapa yang tak ada pak? 2 orang yang angkat. Yang tak ada mak, ramai angkat. Yang tak ada mak, pak ada, lagi ramai angkat. Ini bukan anak yatim. Anak yatim tu hak pak mati, bukan pak ada nama yatim. Tu cerita 3 Amdul. Labu lebih tak? Kalau pak ada, mak mati, itu bukan anak yatim. Saya tegur pada pengusaha dia. Ni bukan anak yatim. Sebab tu kami tak letak sekolah kami. Sekolah anak yatim kami buat di situ. Pusat jagaan anak yatim, warga mas dan fakir miskin. Sebab kadang-kadang anak saya, anak yatim tu. Oh, anak yatim. Macam mana? Abang siapa dia? Saya bapa dia. Tu macam mana jadi anak yatim pula? Mak dia beranak kat dia. Mak dia mati. Tu anak yatim tu. Tak. Yang mati abang baru dia yatim. Abang hidup lagi tak? Saya ada. Pasal kata saya mati pula. Maknanya abang tu pak ke siapa yang suruh mereka pula? Anak yatim tu yang kematian bapa. Kalau kematian mak dengan bapa baru disebut yatim piatu. Kalau mak mati pak duk cokoh lagi, itu bukan anak yatim. Oh sudah tuan. Satu. Saya kata dah. Kalau betul-betul lah yang mati tu anak nakan kita, pak dia adik kita, pak dia aksiden mati, mai duduk dengan Pak Long. Mai pengusaha anak yatim kata, Tuan Haji, kami boleh bela Tuan Haji. Tak apalah, saya boleh bela. Saya ni waris mereka, mereka pun waris saya. Saya nak bela mereka sebab mereka anak menakan saya. Mai duduk dengan Pak Long. Duduk balik rumah. Saat lagi duduk di tempat makan tak tentu halal, pergi suruh getik derma kat bank pula duduk jual bang rimau. Duduk jual kalender semua. Pergi duduk kat traffic light, pergi jual yang pelam. Ini bukan kerja zalim saya membiarkan anak menakan saya duduk dengan hang. Allah sebut dalam Quran tu, fa'ammal yatima fala taqhar. Allah sebut tu, ara'aital ladzi yukadzibu bil din, fazalika ladzi yad'ul yatim. Orang yang berbohong, pendusta dalam agama ialah orang yang tak ambil kisah tentang anak yatim. Anak menakan belah. Ustaz tengoklah kaki saya. Pergi mana kaki abang? Macam mana lah Ustaz? Dua-dua kena potong. Saya pun harap daripada Jabatan Agama Ustaz. Macam mana saya nak bela 3 anak yatim lah. Adalah adik-beradik dia hak lain. Ada kak dia, ada adik ayah dia berada. Dia pun belah lah. Ustaz, kami semua tak ada kaki Ustaz. Keluarga kecil manik semua ni masalah macam ni. Takkan dia tak ada tok menakan dia, takkan dia tak ada tok, takkan dia tak ada sudah. Tak ada yang lain. Pergi serah pada asrama anak yatim. Ni duk ada tok, duk ada tok Wan. Tok Wan pencen cikgu, yang tok pencen cikgu juga. Takkan tak boleh bela cucu. Ni anak kerabat hang. Kalaulah betul-betul ada macam ni tuan-tuan, selamat kita. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, banyak kali saya sebut dalam ceramah saya. Cuba kita pergi kedai Cina. Dulu ada syarikat rubber, bukan rubber getah. Lee Rubber and Brothers. Go Brothers. Tu Cina. Dia menega pun brothers. Kita pula Goodman Brothers. Tak pernah faham, tak faham sudah. Goodman Brothers macam pernah dengar je Ustaz. Tak pernah tak faham sudah. Orang Cina, sikit-sikit keluarga dia. Lee Brothers, dia adik-beradik Lee. Lim Tong, adik-beradik. Brothers, keluarga Lim Tong.
King Ching Kuat Brothers. Brothers semua tuan-tuan. Di mana yang orang Melayunya? Kenapa kita tidak buat koperasi keluarga Kazim? Keluarga Kazim, anak dia 11 orang berkumpul. Buat keluarga, koperasi keluarga Haji Kazim. Yang ni cikgu sekolah, yang ni engineer, yang ni masukkan modal, buat bisnes. Buka sesi minyak lah di Semahat. Buka kedai runcit. Keluarga ni saja bagi modal ramai-ramai, nega. Keuntungan simpan. Kalau jadi anak yatim dalam keluarga, kita dah ada tabungan anak yatim pada dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dah sampai masanya kita mula membincangkan tentang keindahan bersilaturahim ini dalam bentuk ukhuwah. Yang pertama, kita wujudkan satu kumpulan. Bukan hanya berkumpul setiap kali raya Aidilfitri, buat reunion, buat makan-makan. Buat dalam bentuk ekonomi. Anak yang nak belajar, sambung belajar. Ni dah ada duit dia. Anak yang sakit, keturunan cucu yang sakit, ada tabungan dia. Yang ni aksiden mati pula pak dia, ada untuk anak-anak yatim dia. Maka tak akan jadi melarat keluarga kita. Tuan-tuan tak rasa apa ke tuan-tuan ni? Itu saya cerita tentang anak yatim. Di sekolah saya bukan setakat ada anak yatim. Di sekolah saya ada warga emas. Panjang emas. Ada berapa ramai tak? 192 orang. Yang paling tua tak? 87 paling tua. Semalam di Kulim, ada orang kata, Ustaz cari seorang kat saya boleh Ustaz? Saya duda Ustaz. Kalau ada Ustaz recommend kat saya. Oh, ramai. Kak Som 78. Cikgu Kemaran 82. Kak Som tu dengan kau sakit buah pinggang, jantung semua ada. Kalau rasa nak tolong. Digelar Ustaz bagi muda sikit. Mai lah kata. Mai. Tuan-tuan. Serupalah tadi anak yatim. Ni. Kak Tun sakit apa Kak Tun? Buah pinggang. Suami tak pernah kahwin. Adik-beradik ada? Adik-beradik. Ada? Kak Ya. Kak Ya sakit apa? Kak Ya sakit kencing manis. Baru ni bukan kena tipu orang. Tu kena kencing. Elok. Kencing manis tu kena kencing satu. Tuan-tuan, yang saya sebut pada tuan-tuan ni, orang yang tinggal di sekolah saya. Ada yang ada anak, tapi bukan anak dia buang. Dia main nak mengaji. Ada yang ada suami isteri, duduk mengaji. Ada yang pencin, tinggalkan keluarga. Bukan tinggal saja-saja, nak belajar. Duduk 2 tahun balik, duduk 3 tahun balik. Kadang-kadang mati di sekolah saya. Ada ustaz yang dibuang? Ada. Ada ustaz yang sebatang kara? Ada. Ada yang papa kedana ustaz? Ada. Ada yang miskin ustaz? Ada. Soalan dia, Kak kahwin tak? Tak kahwin. So tak ada anak lah. Soalan bodohnya ustaz, tak kahwin tak ada anak lah ustaz. Yang tu saya tambah lah. Kak ada adik tak? Ada. Ada abang tak? Ada. Kalau betul kita faham ayat tadi, Kak, saya jaga Kak. Meduk dengan saya. Kalau saya ni adik kandung Kak Long. Saya tak gamak Kak Long duduk tempat orang. Makan orang bagi, apa semua orang bagi. Saya ni ada Kak Long, meduk dengan saya. Kak Long tu kak saya. Ganti mak. Lagi pun orang gaji saya tak ada. Kak Long lah saya harap belah anak-anak saya. Elok orang kan. Rupanya dia suruh belah anak dia. Ada juga. Jadi kuli yang tak ni. Dia kakak, Kak meduk dengan saya, Kak. Saya belah. Ada orang macam tu. Yang tu banyak saya jumpa orang tanya. Ada satu adik dia. Jadi nyanyuk. Demensia. Pergi jumpa dia. Ajar buat apa? Ni duk nyembah mereka duk main tadi. Saya tengok mana ada orang. Dia orang. Ni mereka duk main, duk makan dengan mereka. Sudah tuan-tuan. Hantu ke apa dia tengok. Dia pergi surau, dia tak balik. Naik motor saya cari pula dengan grup saya. Mana pula makcik ni? Nyanyuk.
Nyanyuk. Upah tu jalan yang paling jauh saya cari sampai mana? Sungai Siput. Ipoh, duduk di Ipoh, dia pergi Sungai Siput dah. Telefon. Abang, makcik kita ni tak apa ingat. Tak apa Ustaz. Kami ambil. Saya belah dia Ustaz, saya abang dia. Minta maaf Ustaz, menyusahkan Ustaz. Tak menyusah. Dulu dia sihat tu lah Ustaz. Saya pun tak tahu kalau Ustaz tak abang. Tak apa Ustaz. Mai abang dia, mai adik dia, 2 kereta, kemas barang, buat balik semua tinggal kosong pondok dia. Minta halal Ustaz, kalau salah ke adik kami, kakak kami salah, minta maaf Ustaz. Makcik tak nak buat salah, dia pelajar bagus. Ada Ustaz yang tak mau bela? Ada. Bang, ni kak ni dah rasa dah tak sihat ni. Berberak merata. Boleh tu. Dah sekarang macam ni Ustaz. Ustaz cari pusat jagaan warga emas, kuasa Ustaz yang swasta punya lah. Bayar pun tak apa. Saya bayar Ustaz. Berapa pun tak apa saya bayar. Dah. Kalau boleh abang ambil dulu. Dah. Saya pun tak ada masalah. Ustaz urus semua. Ustaz bagi tahu je bil berapa. Oh. Yang tu ramai Ustaz. Yang tu ramai. Tak nak belah. Tu kak hang. Tu adik hang. Dia tak mau basuh berak dia. Tak mau. Tak apa. Hang nak pergi hantar rumah orang tua, rumah jagaan swasta pun tak apa. Tapi mainlah ambil. Tak. Dia pergi hantar tuan-tuan dekat rumah jagaan orang yang bukan Islam. Bila saya dapat tahu. Saya pergi grup, saya pergi cari balik makcik tu. Ni bukan rumah orang Islam. Toki dia bukan Islam. Hak duk sebilik dengan dia pun tak Islam. Dia makan apa makcik ni? Walaupun bukan tanggungjawab kita dah. Saya ambil balik lah. Saya ambil balik. Ukurkan baju dia, jom lah. Dia pun bayar 1,800 sebulan. Tapi orang masak tu bukan Islam. Tak tahu. Tuan-tuan gamak ada umur 80. Tok ni dah orang bagi apa pun ngap. Saya tak gamak tak ni. Jumpa dengan pengurusan dia, telefon keluarga dia, Ustaz Kazim ambil balik. Sampai mati macam saya belah dah. Ni, Nabi kata apa? Siapa yang jaga silaturrahim, siapa yang sambung silaturrahim, murah rezeki dia. Tuan-tuan nak ada murah rezeki, kalau ada kakak macam ni, kalau ada adik macam ni, anak menakan macam ni, kalau ada abang macam ni yang susah hidup dia, bantu dia. Sambung silaturahim. Kita dah lebih seminggu dah raya ni. Ada lah kita pergi rumah abang kita. Open house pergi Kedah pergi. Kita duduk sini, pergi. Abang duduk kat Barik Bunta. Awak tak pergi? Malah dia tu payah kira. Abang lah. Macam mana yang kata menyambung silaturahim? Ziarah dia. Macam mana yang kata sambung silaturahim? Bantu dia. Macam mana yang kata sambung silaturahim? Jaga dia. Macam mana yang jaga silaturahim? Kalau dia miskin, wajib ditolong. Kita duk nampak yang di Syria. Ni nak ke mana ni bang? Kami menghantar misi bantuan ke Syria. Bagus. Tapi dengar, abang ada abang kandung duduk Barik Bunta tu? Ada. Bukan dia dapat zakat ke? Ambil kat dia, zakat bagi dia. Pasal apa abang nampak Syria, tak nampak dia di Barik Bunta? Hak Syria tu saudara Muslim. Yang ni saudara kerabat, lagi rapat tuan-tuan. Dengan sebab abang tak peduli kepada dia, malap rezeki abang. Saya heran Ustaz, mereka kata kalau sedekah, murah rezeki. Saya duk sedekah tapi rezeki saya ada. Tak kena Ustaz, dapat projek. Batal, dapat projek dah jalan, payment. Tak dapat, saya pun pening Ustaz. Ni kereta saya pula, rosak pula. Ustaz kata kalau sedekah banyak, murah rezeki. Pasal apa saya? Abang ada tak? Kak ke, mak menakan ke, adik menakan ke, siapa ke, sepupu ke, yang kok tak baik. Ada sepupu lah, ada telekah itu sikit lah, bergaduh. Tapi lah memang tak peduli. Saya pun tak tahu, nombor dia pun saya tak. Tu dia. Punca yang kata rezeki abang jadi mahal. Pergi cari balik sepupu abang, sambung balik silaturahim. Ada lah kok. Tuh kan ada lah, tuk menakan lah. Ada. Kata duduk di pondok mana, atau belah-belah Ipung, Kazim ke Kazam ke apa. Duduk pondok Kazam tu lah.
Abang tak nak pergi tengok dia? Tak nak. Abang tak nak pergi tolong Ustaz Kazim? Kalau hang tak boleh bela tok hang tak boleh bela mak menakah hang bela Ustaz Kazim je dia. Teringat senang lah nak bela orang tua-tua lah. Duit banyak orang lah. Tambah zaman sekarang ni duit tak ada lah. Saya pun tak tahu berapa lama saya boleh tahan bela orang tua-tua lah. Bela-bela anak yatim saya tak tahu. Dulu saya tak pernah meniaga kopi. Saya meniaga kopi. Dulu orang buat kopi saya sepanjang jalan gambar saya aja. Kopi ala Kazim. Sekarang saya kena bawa mai ceramah. Saya datuk tuan-tuan. Bukan satu datuk, dua datuk. Terpaksa lah. Orang sedekah tak ada, sumbangan tak ada, apa pun tak ada, duk menung. Tu pun nak roboh pula tempat sekolah saya. Saya pening dah. Kalau hang tak nak bela pun tak apa, hang bagilah sikit sebulan 100 kau Ustaz ni duit elektrik jadi. Mak kita, mak nakan kita. Kamu nak tak panjang umur? Ya, sambung silaturahim. Kamu nak tak dimurahkan urusan kamu? Ya, sambung silaturahim. 3 kebajikan ni Nabi SAW sebut kepada kita. Panjang umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Bagaimana dapat 3 benda ini? Tolong jaga silaturahim. Anak menakan kita nak sambung belajar di Mesir. Baru habis tam apa semua ni, adik telefon. Bang, ni si PA tu nak sambung belajar di Mesir. Ajarlah tanya abang lah kok abang ada zakat ke nak sedekah ke apa ke. Aku baru pergi sedekah ke orang Syria. Lambat abang. Oh ya ke? Tak apa. Aku saya hutang ni aku mai. Bagi RM50. RM50 nak pergi Mesir. Ni anak saudara abang. Nanti dia balik, dia jadi ulama. Dia balik, dia jadi orang besar agama. Abang tak mengaku dia kawan lain nak menakan aku. Anak menakan apa? RM50 dia bagi. Mercun habis RM2,000 boleh tak? 3 malam main mercun. 1 malam RM1,500. RM4,500. Ya, tu. Nung. Tu. 30 meletung. Pum. Macam mana ya? Kawan. Malam esok kita buah 60 pula. Yang tu pun RM1,000 ya. Tak apa. Ayah bagi RM2,000. Bak nak bakar duit tak kedekut. Bak nak sedekah nak menakan pergi mengaji. Dia boleh dapat asnah Ustaz. Tambang boleh dapat jabat agama Ustaz. Dia boleh dapat. Lah, hak tu jabat agama. Hak YB punya. Hak jabat zakat punya. Hang pak menakan dia. Tak, pasal apa saya nak kena susah-susah pula pasal anak? Sebab Allah yang cakap, tolong saudara. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, kalau kita ada persatuan yang kuat, keluarga kita berkumpul 100 keluarga, 200 keluarga. Dalam 100 anak beranak keluarga Haji Kazim ni, takkan seorang pun tak boleh bagi 1,000. 1,000 seorang, ada 100 orang, 100,000 dalam bank. Daripada 100,000 ni kau pergi berniaga. Kau jana pendapatan ni balik kepada keluarga kita. Keluarga Haji Kazim. Kita tak merempak, tuan-tuan. Saya kadang-kadang tengok orang duduk dalam surat khabar, dalam muka buku, dalam toktik. Suami saya kena serangan jantung, perlukan wang. Anak saya perlukan pembedahan jantung segera, perlukan wang. Sampai bila kita nak dengar macam ni, tuan-tuan? Sebab tu Islam menyuruh kita supaya jadi kuat dalam bidang ekonomi. Bagaimana nak jadi kuat dalam ekonomi? Tadi saya sebut pada tuan-tuan, kekuatannya datang daripada silaturahim. Jadi mulai hari ini, kita panggil balik adik-beradik kita, reunion balik. Ni waktu Syawal masih ada, Hari Raya masih ada lagi semangat dia, bincang elok-elok sambil duduk makan lemang ni, bincang. Rumah pusaka tu kita jadikan rumah pertemuan keluarga kita. Jadi anak-anak kita ada 5 orang, Kak Long 6 orang, Abang Cik 7 orang, saya pula 8 orang. Anak-anak kita ni semua kerja bagus-bagus. Kita minta mereka 1,000 seorang. Kita suruh anak Kak Long, si Aiman yang ada ijazah dalam bidang apa ni, dia buat meniaga duit ni.
Allah tuan-tuan. Kita kembangkan dia. Lama-lama jadi hebat tuan. Jadi lepas ni, tak payah lagi kita nak kecil hati dengan abang kita. Tak payah lagi kita nak terasa dengan kakak kita. Sebab daripada kita terasa ni bila? Hari raya adalah hari terasa. Ulang balik. Hari raya adalah hari benci. Hari raya adalah hari tak suka. Bila baik? Balik je baik. Assalamualaikum. Kak Long apa-apa. Salam dengan Kak Long. Mama ala anak menakal ke ala. Oh, baik. Baru sampai. Tunggu petang sekali lagi. Mak dia marah. Oi, pinggan tak basuh ni. Tun. Tun. Basuhlah pinggan Tun. Oi. Asyik kita basuh pinggan. Kau tak. Kau tu beranak kecil. Nah, anak dara dia basuh pinggan. Dia lempak pinggan tu. Dengar apa berjit. Pompang. Kalau tak nak basuh tu saya basuh pecah pinggan mak sekali lagi. Doklah kita je tentang kita tak menikah. Kalau jadi kita pun nak menikah lah. Lah buat macam mana kak hang mengandung. Nampaklah. Kadang-kadang kak tu ada anak kecil tidak. Pinggan banyak tak basuh. Macam mana supaya tak basuh pinggan? Dia cubit budak tu. Elok nak basuh tu ya. Anak mama lama teriak pula dah tak mau duk mak weh. Hang kira anak hang tak patut basuh pinggan. Pak saya basuh pinggan tahun depan tu menikah pula. Asal dengan bangla mana tu menikah pula tuan. Terasa pak saya tu saja. Ada yang terasa pak saya apa? Man, kak hang nak balik man weh. Tu bilik hang tu bagilah kak hang abang ipak nama. Bak. Itu man tidak mana? Allah manu hang tidak tak pangking buka mutam boleh Dia bagi kak dia, abang ipak dia balik pada KL naik kereta Myvi tu pakai spek hitam sampai umur pukul 8 malam pakai spek. Nampak Kadang-kadang untuk kakak yang kerja buh aircon. Ya kita ni aircon apa dak pergi tidur ramai-ramai. Terasa mak bilik kak mak buh aircon. Hak kami ni mak panas lik-lik ni mak. Ni bukan kata telok pun keletak tengah laman mak masak mak. Pilih kasih punya pak saya bergaduh. Sejak daripada tu tak baik Kena malas buat kerja pula. Punca ni jadi semua tuan-tuan. Sekarang ni tukar hari raya ni tuan. Orang tanya pada saya, ustaz, apa pendapat ustaz? Anak-anak balik pergi tidur di hotel. Tak apa. Itulah mak terasa. Nak terasa apa makcik? Makcik ada 3 bilik, anak 8. Anak 8, menantu 13. Loh, mereka mana lebih 3 orang tak? Buat macam mana nikah 2. Belum masuk anak bina lagi, bilik ayak 2. Makcik, biarlah daripada ke hotel. Biarlah mereka tidur di hotel pun tak apa. Daripada duduk tidur tengah-tengah ruang tamu tu. Selok kain sana, selok campak sekupu, anak menakan semua apa semua ni. Abang ipak, adik ipak semua birah-birah ni. Biarlah terjaga aurat dia. Sekali yang tengah hari main makan. Dan anak-anak yang balik ni pula. Jangan balik saja duduk nganga, duduk tunggu nasi. Bawa lah segala bekal untuk mak pak. Dan bila nak balik Kuala Lumpur tu bagi duit raya lain. Mak ni duit raya mak. Ayah ni duit raya ayah. Yang ni duit elektrik. Aircon pasang, duit ayak lagi anak-anak saya mandi pula 24 jam aircon mak Ni. 5 orang anak bagi 1,000 seorang. 5,000 duit elektrik. Tak gelap pak lah. Kalau lah tiap-tiap hari raya seronok. Ni bila habis hari raya main bil elektrik. Menang pak ni. Fikirlah sama abang-abang yang duk tengok kita punya live kan. Kadang-kadang hak duk di kampung tu kerja kelang. Hak balik ni kereta besar-besar. Marah tu. Mak, mereka ada bayar. Ada bayar mak. Masa nak balik tu mereka ada bagi duit ke mak? Mana ada. Ni sama nak bayar 400 oleh elektrik nak bayar. Allah mak saya kerja kelang mak pinjam tak tu kelang. Nak pinjam apa mak habis jumpa tu ada jual batu. Ini batu banyak kisian sama encik.
Mak nak suruh saya jadi syirik ke mak? Tu cerita P. Ramlee. Dia percaya dengan batu. Bang. Jadi, jom. Kalau ada anak yatim yang anak menakan kita, pergi ambil balik, belah. Dan jangan jadi hamba abdi kat dia pula. Suruh-suruh pinggan, belah cucu lah, apa lah. Dia tu anak yatim, belah dia elok. Kalau tak boleh nak belah anak yatim, pergi jumpa dengan pengusaha anak yatim, ni anak saudara saya. Tapi saya duduk kerja di Kuala Lumpur. Jadi saya bagi sebulan 500 untuk belanja mereka makan. Tolong bagi hak terbaik ke anak menakan saya. Dia kerabat kita. Kalau ada abang kita yang sakit, kalau ada abang kita yang miskin, kalau ada abang sulung kita, tak menikah. Kita ada 6 beradik, abang sulung tak menikah. 5 beradik ni adik-adik dia. Kenapa abang long tak menikah? Ayah saya meninggal waktu saya umur 15. Adik-adik pun kecil lagi, beranak rapat tak. Jadi saya lah jadi abang, saya lah jadi pak, saya lah jadi mak. Jadi saya kerja, saya tanggung adik-adik saya sampai universiti. Saya pun terlupa nak menikah. Tak apalah, saya tak menikah pun tak apa, janji mereka menikah. Berapa ramai adik-beradik yang tak kenal jasa Abang Long. Duk naik motor pergi masjid, kain pelekat selok pergi kelutut. Weh Balong, selok kain tinggi kan, senang aircon masuk. Dia kata senang aircon masuk. Pak Long tak nikah, Pak Long. Malah tak nikah. Siapa nak ngaku dah 65 dah. Memang tak nak nikah, Pak Long. Tak. Dia belah adik-beradik. Susah loh. Bagi mereka senang tak apa. Hak 5 beradik tadi tak mau balik? Balong. Balong tak nak kahwin ke? Tak payah 65. Buat nyemuk katil. Abang Long. Abang Long kahwin tak? Ada orang jaga Abang Long? Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak tuan. Macam kenal dialog tu Ustaz tu, nama dia Haji Bakhir tuan. Abang Long pergi masjid naik apa? Tu motor buruk tu. Motor tu dia hantar pergi sekolah. Aku tak ingat ke orang dah cabut tu. Tu dia, lu ada. Minggu depan balik, buat balik kereta. Balong, kereta ni kami pakat beli, hadiah untuk Balong pergi masjid. Esok nikah baru, beli pergi Batu Ferenggi. Agak-agak Balong teriak. Aku bela apa bela, aku tak harap apa pun. Tapi rumah aku cowai, tak ada apa beli kat aku cowai. Lah, minta cowai pula dah hantar ni. Minta cowai. Tak ada cowai pun tak apa, cuku pun boleh. Tak. Dia abang kita, dia kakak kita. Ustaz pernah jumpa? Pernah. Tapi bukan abang. Adik perempuan, kerja bank. Besar gaji dia. Entah. Ada 2 mak pak. Tua dua-dua ni. Sak balik kawan ni, sak balik kawan ni, sak balik kawan ni. Kadang lambat balik, kadang tak balik. Mak pak ni tua tak larat. Adik perempuan kata, saya berhenti kerja volunteer. Saya akan jaga mak dan bapa. Abang-abang dengan kakak-kakak boleh support saya. Boleh. Mereka bagi seorang 1,000. Kak Long bagi 1,000, 1,000, 1,000. Semua laki bini bagi 1,000, dapat 6,000. Ni dia. Bela mak. Dia main mengaji dengan saya. Dia bawa mak dia bawa bapak dia main mengaji sekali. Sekali duk heret balik pula. Itulah kerja dia. Jaga mak bapak, jaga makan minum. Adik-beradik pakat bagi seorang 1,000. Ganti balik, berhenti kerja bank. Satu hari pak dia mati. Saya tanya kat dia, Kak, dia potong dah elam tak? Alhamdulillah. Lepas tu pula, mak dia mati pula. Main mengaji seorang dia dah. Jangan Kak, elang potong tak? Sampailah dia meninggal 2 tahun lepas. Dia pun tak menikah, pasal jaga mak pak dia. Sanggup adik dia tak menikah. Janji boleh jaga mak pak, saya tak rela saat mak pak sakit. Dan adik-beradik pun pakat. Inilah nama dia, keindahan silaturahim. Yang banyak kita dengar, adik jaga mak, kak balik, abang balik mengarah ya. Mengarah adik tu. Ti, tengok mak ni. Tengok punggung ni macam dah merah lah, Ti. Hang tak tukar ke lampin ke apa ke. Kena tukar selalu ni, buah krim tak apa. Amboi, balik duk mengarah orang. Balik pun Sabtu petang, pagi Ahad balik KL. Oh, duk balik mak ni merah ni, hang tak buah krim ke. Buah lotion sikit lah.
Padahal dengan mak tu pun mengadu. Adik hang, kau kan jaga aku. Kadang nak makan pun lambat lah kata. Mak bukan lambat. Tak pernah lambat sekali tu gas habis. Mak ingat ada cik kata gas lambat, gas habis. Nak tunggu orang main tak gas tu lambat sikit. Sekali tu je. Dia mak. Sekali mak dia kau cekik sekali lagi. Dia hak balik sak-sak ni. Jangan duk kata duk ngarah pula tu. Adik kita yang belah mak ni. Cuti tak pernah pergi. Ceramah tak pernah sampai. Kuliah pun tak datang. Berjemaah di masjid pun tak datang. Pasal duk tunggu mak. Kita Sabtu Ahad pergi ke Meren. Pergi Alustar balik singgah Sat. Lepas tu balik singgah 2 jam pergi KL balik. Yang adik kita ni. Malam-malam mak gatai. Mai garu aku saat gatai ni. Pukul 2 pagi gatai. Anak duk garu. Hang garu apa hati oi? Tu dinding lah. Hak mana belah orang tua dia tahu lah. Anak lelaki senang. Pak gatai, pak pergi kat dinding tu, kat bucu tu, pak buat lagu tu, pak weh. Oh. Yang mana belah mak pak ni dia tahu lah. Saya duk belah beratus orang tu. Saya tahu lah. Duk jerit sakit. Duk dalam kereta, kita buat pergi klinik, sihat. Rupa nak ajak berjalan. Tadi duk atas kata, aduh. Kenapa ni kau gauk kau tak kau? Aduh. Aja je tolak wheelchair. Aduh. Pelan. So kata tutup pintu kereta. Dengar klasik nasional. Sihat terus tak? Kita nak pergi makan nasi kandar ke? Boleh tak? Astagfirullahaladzim. Dia nak jalan. Tu mak. Dah usah yang duk belah teruk pasal apa? Yang usah duk belah teruk orang tua ni pasal apa tak? Pasal saya tak ada pak. Bapak saya mati umur saya 8 bulan. Saya mana ada pak? Ada yang mati. Saya tak nak cium dia, saya tak nak salam dia, tak nak cium tangan dia, tak nak bagi duit raya kat dia, tak nak bagi kemplek kad cak gajah duduk kat dia. Saya tak pernah bawa pak saya pergi masjid, tak pernah bawa pak saya pergi umrah haji, tak pernah. Mana saya nak dapat pahala? Saya niat saya belah orang tua-tua ni macam belah pak saya. Macam belah mak saya. Jadi tuan-tuan, jom. Hari ni kita belajar bab silaturahim saja. Akan datang kita cerita pula silaturahmi sesama Islam. Ukhuwah Islamiyah. Bila Ustaz nak Ustaz? Saya dah ceramah 35 tahun. Inilah kali pertama saya main sini. Jadi nak jemput balik 35 tahun pada sekarang kita bawa tajuk Ukhuwah Islamiyah pula. Aku mau 75. Kalau 35 tahun 110 tahun. Astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi 35 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya tak minta derma. Tuan-tuan derma dengan belilah apa-apa keluaran daripada Sinar Al-Barakah ni untuk warga mas dan anak-anak yatim di sekolah saya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.